bila langit pun dah tak reda. Hari itu, negara haram terbakar. Lepas tu, negara haram dilanda banjir besar. Hujan batu, kilat sabung menyambung. Jalan raya tenggelam, kereta tersadai macam kapal karam. Jom kita lihat. Lokasi Demona, negara haram, bukan sembarang tempat, dekat dengan reaktor nuklear mereka. Kawasan paling ketat kawalannya. Tapi bila langit dah marah, tak ada tembok yang boleh lindung. Ini bukan kebetulan. Beberapa hari sebelum ni, kawasan sama terbakar. Api merebak luas, penduduk terpaksa lari, kawasan hutan habis hangus. Dan sekarang, langit curahkan air tanpa henti macam nak basuh tanah yang penuh darah. Dan ini semua berlaku di waktu mereka masih sekat bantuan ke negara terdekat. Masih bom hospital, masih bunuh anak kecil. Tapi mereka lupa langit itu milik Tuhan. Dan bila bumi dah terlalu lama tanggung darah, mungkin langit pun mula memberontak. Komen, langit, kalau korang rasa ini bukan sekadar cuaca, tapi mesej dari Tuhan untuk mereka yang lupa bahawa setiap kezaliman pasti akan dibalas. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.